Okey geng, sabar projek Wira geran aku ni. Kali ni aku tak game korang punya. So yang lepas aku dah flashing semua coolant dalam radiator dan engine block Wira geran ni. Aku buat semua ni sebab ni aku nak tukar hampir semua barang-barang yang ada dekat engine cooling system ni. So first kali aku buka tangki simpanan coolant ni. Tengok dalam ni. Macam masa depan aku ni, gelap je. Lepas settle tu, aku tanggalkan hose radiator yang bahagian atas ni pula. Mantap. Lepas tu dekat kipas radiator ni kan, ada soket tau. Cabutkan soket tu, lepas tu ada 4 bolt dekat kaki kiri dan kanan atas radiator ni. Buka kaki tu terus boleh cabut radiator tu. Tapi aku tersedar yang radiator ni sangkut dekat kipas aircon tepi ni. Jadi aku buka tu juga. Longgarkan je, baru boleh tarik keluar. Tapi aku beli, asal tak boleh keluar lagi ni. Aduh, aku lupa lah. Hose bawah ni tak buka lagi lah. Aduh. So aku cukir dulu hose tu sebab banyak gila gam dia guna. Lepas tu settle cabut hose tu, barulah boleh tarik keluar radiator yang dah berkarat ni. Radiator yang lama ni memang aku akan ganti yang lain terus. Sebab bila aku tengok harga servis radiator, tambah sikit lagi boleh dapat radiator yang baru terus. So betul aku beli radiator baru terus kan. Okey, dekat radiator ni, dia punya sensor ni memang dia taruh gam penuh habis semua dekat situ. Mungkin sensor ni dah rosak dan sebab tu lah dia buat kipas ni direct kot. Lepas tu aku cabutkan semua klem hose yang ada dekat bypass apa semua ni kan. Dia punya hose tu kan, tarik sikit je terus patah dua weh. Memang repet betul. So yang dekat throttle body ni pun aku cabut juga. Lepas tu yang hose U besar ni pun aku cabut juga. Kasih buang je. Lepas settle cabut semua hose tu, barulah aku boleh cabut water pump pipe ni. Dia ada 2 bolt. Satu dekat bawah ni, satu lagi dekat tepi engine ni. So yang bawah ni bolt dia saiz 12mm tau. Kasih buka. Dan tepi ni saiz 14mm pula. Mantap, settle dah. Lepas tu bolehlah tanggalkan je pipe tu macam biasa. Tapi aku punya pipe ni degil betul lah. Aku dah cuba goyang dah. Langsung tak tanggal weh. Siap kepak, tarik dah ketuk lagi. Masih lagi tak boleh tanggal. So aku ambil keputusan untuk longgarkan ekstraktor Wira geran ni. Supaya senang sikit aku nak kepak pipe tu. Boleh tanggal dengan senang pula. Rupa-rupanya dia sangkut dekat ekstraktor geng. Patutlah tak boleh cabut. Sabar je lah bulan puasa ni. Lepas aku tanggalkan tempat thermostat ni, kedua-dua bolt tu saiz 12mm. Bila buka kan, ternyata betul geng, tak ada thermostat dekat Wira geran aku ni. Dan benda ni memang dah barai betul dengan karat dia dekat dalam tu. Jijik betul. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.